Lalaport Bukit Bintang City Centre bakal menerima kelulusan rasmi sebagai hak pengangkutan awam berlesen dengan Kementerian Pengangkutan menyasarkan lesen dikeluarkan seawal Februari. Menurut Menteri Anthony Loke, Lalaport dikenal pasti sebagai lokasi paling bersedia berbanding tapak lain yang masih memerlukan naik taraf kemudahan. Kelulusan tertakluk kepada pematuhan syarat pelesenan termasuk kelulusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, manakala APAD bersedia mengeluarkan lesen sebaik semua keperluan dipenuhi. Beberapa pengendali bas ekspres Kuala Lumpur Singapura telah mula beroperasi dari Lalaport dengan lebih banyak pengendali dijangka berpindah secara berperingkat, khususnya yang sebelum ini berhenti di Berjaya Times Square dan Chorus Hotel yang dianggap tidak sesuai atas faktor keselamatan dan kesesakan trafik. Lalaport direka khusus untuk perkhidmatan KL Singapura bagi menarik pelancong terus ke pusat bandar, berbeza dengan Terminal Bersepadu Selatan dan Terminal Bersepadu Gombak yang memberi tumpuan kepada laluan domestik jarak jauh. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.